betulkah apa yang dikatakan oleh pembangkang bahawa rombakan kabinet yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu memberikan peluang kepada DAP untuk mengawal kerajaan. Itu tak betul, saudara. Ya. Kabinet Kerajaan Malaysia di bawah Kerajaan Madani sekarang ni mempunyai 34 orang. Kabinet sekarang ni, ya, termasuk Perdana Menteri dan jawatan timbalan Perdana Menteri. Daripada jumlah tersebut ada berapa orang menteri DAP? Kita ada 34 orang menteri, termasuk Perdana Menteri dan 2 jawatan timbalan Perdana Menteri. Ya. Daripada jumlah tersebut, daripada 34 orang yang ada dalam jemaah menteri tu, ya, berapa orang DAP? Berapa orang menteri DAP? Ada 5 orang je, saudara. 5 orang je menteri daripada DAP. Siapa dia? Menteri di Jabatan Perdana Menteri Persekutuan Han Ayuh, Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan Ngan Komeng, Menteri Digital Gobind Singh, Menteri Pembangunan Usahawan, ya, Wabi Steven Sim. Ya. Maka DAP hanya merupakan 15% saja daripada anggota kabinet. 15% saja daripada anggota kabinet keseluruhannya. Walaupun DAP mempunyai ahli parlimen yang paling ramai sekali dalam kerajaan perpaduan ini, tetapi mereka hanya ada 5 orang saja yang berada di dalam kabinet. Macam mana kita nak katakan DAP kawal kerajaan? Macam mana kita nak kata DAP boleh kontrol kabinet? Jadi lebay ni, saudara. Dia kelemahan, dia matematik. Kan? Dia tak boleh nak kira apakah 5 orang boleh kontrol keseluruhan kabinet itu. Sebab itu lebay ni, bila lepas PRU itu hari, ya, 74 kursi parlimen yang puak-puak PN dapat, dia kata cukup jumlah. Dah cukup jumlah, lebih dari mencukupi. Dah cukup jumlah, lebih mencukupi. Berapa cukup jumlah? Lebih dari 74. Itu yang dia latih. Kan? Samalah macam ni. 5 orang menteri DAP yang jadi menteri dalam kabinet, 5 orang daripada 34 orang pejawatan yang ada dalam kabinet itu, ya, 15% saja DAP. Pembangkang kata DAP dah menguasai kabinet. Bayangkanlah tahap pemikiran mereka. Kan? Nak menghasut rakyat sampai sanggup pamerkan kebodohan. Oleh kerana otak-otak lebay dan walaupun ni tak pernah digunakan, otak dia tak pernah gunakan, maka naratif yang mereka bawa adalah kabinet kerajaan Madani ini dikuasai oleh DAP. Kerana kebodohan dan kebebalan mereka itulah, maka mereka gagal. Ya, gagal jadi kerajaan yang baik selama mereka memerintah 33 bulan yang lalu. Benda-benda yang simple macam ini pun tidak boleh nak mengira dengan tepat. Jadi tak pelik lah kalau mereka jadi kerajaan 33 bulan. Mereka gagal menguruskan ekonomi negara kita. Nak jadi kerajaan main dengan sentimen emosi. Nak jadi kerajaan main dengan sentimen agama, kaum dan sebagainya. Sebab itu mereka gagal. Agama mereka gagal laksanakan dengan baik. Sebab itu mereka jadi kerajaan. Nak jaga kepentingan orang Melayu pun tak boleh. Sebab itu mereka jadi kerajaan. Nak jaga kepentingan kaum lain, lagilah pula tak bolehnya. Kaum sendiri pun tak boleh nak jaga. Sebab itu mereka jadi kerajaan. Agama sendiri pun mereka tak boleh nak jaga. Sebab itu mereka jadi kerajaan. Sebab apa? Kebebalan dan ketodolan yang tidak ada batasan. Kenapa? Kerana sifat perkauman tu yang bagi tinggi, bagi kuat. Sifat perkauman tu. Dalam kabinet bawah Madani ni berapa orang Islam yang ada jadi menteri? Dasar dan polisi negara, pentadbiran ini. Kabinet yang tentukan. Dan dalam kabinet itu berapa orang Islam? Berapa orang Islam berbanding yang bukan Islam? Ya? Selepas saja PMX mengumumkan rombakan kabinet dan menyenaraikan jemaah menteri yang baru, maka puak-puak ini, puak-puak walaun ini mencipta pula fitnah. Fitnah baru tentang kerajaan ini dikawal oleh DAP. Kegagalan otak mereka berfungsi menjadikan segala fitnah mereka mempamerkan kebodohan dan kebebalan tanpa had limit lagi. Tak ada. Tanpa had limit. Naratif yang mereka bawa adalah kononnya kabinet kerajaan ini dikuasai oleh non-Muslim. Maka terancamlah Melayu, terancamlah Islam, kata mereka. Ya. Jawapan sebenar nak tahu betul tak betul hanya boleh diperolehi jika kita menggunakan otak kita dengan betul, dengan hati yang jujur serta ikhlas. Tak ada sentimen kaum, tak ada sentimen agama. Kita berfikir otak kita dengan baik dan ikhlas.